Kawasan yang makin pesat membangun, projek banyak kat sini, dekat dengan Taman Bertam Impian Melaka. So bersebelahan dengan Lebuh SPA, kita ada satu projek semi-D cluster hampir nak habis dah. Okey, kita nak tunjuk rumah semi-D cluster intermediate bahagian tengah. Ada 4 bilik dan 2 bilik air. Bukaan dia adalah 35 kali 75. So inilah dia punya projek dia. Unit intermediate ni ada dalam 3 unit sahaja. Yang biasa untuk bahagian tepi kita ada tanah 10 kaki dan untuk rumah ni, design rumah kluster, tanah lebihan tak ada di bahagian belakang. Kita bagi hanya 3 kaki yard di bahagian belakang. Okey, itulah pattern untuk rumah semi-D cluster. Okey, dia sebabkan tanah lebihan tak ada belakang. So kita bagi dengan harga RM405,000 sahaja. Dan juga kalau beli rumah semi-D ni yang bahagian tengah, tuan-tuan akan dapat cash rebate sebanyak RM8,000. Okey, sebenarnya harga tuan-tuan beli lebih kurang bawah RM400,000 daripada RM405. Tolak dengan RM8,000 lebih kurang dalam RM39 something. Okey, so agak jimat lah. Okey, kadang-kadang kita tak guna pun tanah lebihan di bahagian belakang 10 kaki tu. Tapi at least kita ada yard 3 kaki di bahagian belakang lah untuk jadikan sebagai laundry area. So dapat cash rebate RM8,000. Lepas tu kita bagi dengan promosi. Booking hanya RM500 sahaja. Dan kita cover legal SPA. Kita bagi percuma. Okey. Taman Bertam Impian semi-D cluster. So siapa-siapa yang berminat, harga RM405,000 sahaja. Hak milik kekal untuk Melayu sahaja. Okey. So kontak saya Faizal Hartanah. Tekan link dekat bio. Bye bye.